Selamat datang ke Majlis Pengiktirafan Kecemerlangan Perkhidmatan 2024 dan Sanjungan Budi 2025 Kementerian Digital. Majlis kita pada hari ini adalah bagi meraihkan kecemerlangan seramai 56 orang pegawai yang diperakui prestasinya bagi tahun 2024 serta meraihkan seramai 14 orang pesara yang pernah menabur bakti dan jasa di Kementerian Digital. Apa yang kita perolehi, gaji, pangkat, kemudahan adalah sumber untuk kita meneruskan kehidupan. Tetapi hakikatnya, kehidupan yang bermakna terbina daripada apa yang kita sumbangkan, apa yang kita berikan dan apa yang kita tinggalkan sebagai legasi. Saya amat menghargai dan berterima kasih atas usaha tuan-tuan dan puan-puan yang keras bekerja demi membantu saya menggerakkan peranan kementerian ini. Bak kata pepatah, kalau tidak dipecahkan ruyung, manakah dapat sagunya. Usaha dan peranan yang tuan dan puan-puan telah berikan kepada Kementerian Digital ini tidak mungkin akan dapat diperoleh tanpa adanya usaha, juga keringat, penat, lelah dan pengorbanan dari segi masa dan tenaga. Sanjungan Budi nama diberi. Kementerian Digital beri penghargaan. Terima kasih raihkan kami. Budi kalian jadi kenal.